Lepas tu dia just bagi promotion sikit-sikit macam tu. Lepas tu ni ayah aku beli Surat Dari Cinta dengan Muhammad. Lepas tu dia punya laluan kaunter pun proper apa semua kan. Lepas tu nampak lah ada budak-budak yang bawa luggage untuk simpan buku semua tu. Ni kawasan Hilal Ashraf. Kaya gila dia. Dia booking bus tu besar tu untuk dia saja. Ni ada version bahasa Jawi, lepas tu ada version bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dia punya buku banyak version, tapi jalan cerita sama je. Macam tu lah. Kata kaya lah orang jadi penulis buku ni kan. Lepas tu ini kawasan lelong, buku-buku lama RM5 je senaskah. Lepas tu ni kawasan Aiman Sara. Aku nak beli, tapi aku macam entahlah nak ambil ke tak, sebab lama dah tak baca buku Aiman Sara. Tapi best lah buku-buku dia. Ini buku dia pakai AI. Lepas tu dah habis, kami balik, dia dapat dah buku yang dia nak. Kami duduk situ. Yang pasti pakailah kasut yang proper, sebab akan berjalan banyak lagi-lagi kalau hampa jenis yang suka membaca.